Sesekali ni, sis Forza washing kuat daripada perak. Baiklah, saya faham. Tidak ada masalah, sayang, kami ada bakul ipal ini. Saya tahu bagaimana untuk melambung mereka juga. Dia, awak saya. Aduh, nenek, saya betul-betul minta maaf. Saya akan berlatih lebih lagi. Baiklah, pertama saya perlukan satu ipal dan kita akan letakkan tongkat cantik ini di dalam. Susan, Gregor letakkan sebenarnya dari coklat perak yang cantik ini dan taburkan sedikit perak di atasnya. Baiklah, ipal bersalut coklat saya sudah siap. Jangan fikir untuk menyentuhnya. Apa yang awak buat, Chef? Kesa delivery your strong kasut. Pung cantik ni dengan coklat putih. Wih, semua dalam coklat lebih baik. Dan sekarang mau kita ratakan ya. Sekarang tu kita boleh letakkannya begitu sahaja. Sedia, tetapi itu bukan semuanya. Sekarang, saya akan sembur dengan cat perak. Sedia. Orang sesudah hias dengan berlian yang cantik. Oh, ya, mewah. Menakjubkan. Baiklah, itu agak bagus, Chef. Apa yang patut saya buat? Susu? Tidak. Telur? Tidak. Tiada telur, tiada tepung, tiada roti. Oh, tunggu. Saya ada idea. Ini ice cream. Oh, itu pasti sesuai untuk Leslie. Sekarang, saya perlukan bola disco. Sempurna. Mari kita pecahkan. Ya, dan lihat itu. Semua butiran telah menghiasi ice cream saya. Kita sudah bersedia. Oh, wow. Lihat itu. Mari mulakan dengan ice cream ini. Ia sangat menarik tetapi sangat keras. Gigi saya hampir patah. Bagaimana dengan yang ini? Nampak cantik. Apple. Terima kasih, Nenek. Oh, wow. Boleh dimakan? Hebat. Saya suka. Baiklah, chef adalah pemenangnya. Oh, ya. Saya tidak ragu dengan diri saya. Terima kasih. Adakah Anda suka video? Saya mau awak buatkan saya sebatang coklat. Wah, saya akan mula memasak dulu. Hanya tonton dan belajar semua. Kita perlukan coklat susu. 3 lebih baik. Kita buang benda yang tidak perlu dan cairkan coklat sehingga menjadi sepenuhnya cair dan kemudian kita gaul dengan sangat baik. Tambah pewarna biru. Itu sahaja. Seterusnya, kita perlukan acuan coklat ini. Lihatlah labubu itu. Comel, bukan? Tuangkan coklat ke dalam acuan. Asa tersayang setebal coklat di dalam. Isi. Ni Malteser. Tunggu, apa? Di mana belon-belon itu? Kamu pencuri kecil. Mari sini, lihat saya. Oh, nada. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Oh, ia ternyata hebat. Saya tidak perlukan kamu lagi. Selamat tinggal. Jangan buat begitu lagi. Oh, yes. Sekarang kita hanya perlu sambungkan 2 bagian bersama. Dan inilah labubu coklat kita. Baiklah. Mari tambah beberapa butiran. Voila. Nenek, lihat. Tengok sini. Hello. Oh, apa itu? Oh, tiada apa-apa. Tunggu, apa? Di mana labubu saya? Kemana ia pergi? Saya rasa saya dapatkannya. Awak sangat cantik. Saya akan makan awak. Jangan berani. Itu bukan milik kamu. Apa itu? Susan, sayang. Jangan main-main.
saya bersegi pada idea. Baiklah, saya sedikit kotor. Bila saya ada sikit dalam beg tangan saya. Tidak sesuai. Itu pun touch. Oh, sangat lucu. Baiklah, saya jumpa. Itu yang kita perlukan. Dan sudah tentu, coklat. Bagaimana Anda memakai ia di dalam sana? Rahasia wanita tidak pernah terbongkar. Tuangkan coklat ke dalam acuan silinder kita dan biarkan ia membeku. Oh, lihat itu. Sekarang ia belum siap lagi, tetapi sudah kelihatan agak biasa. Oh, apa lagi yang saya perlukan? Oh, yes, sedikit Nutella di dalam. Yang merah jambu, tentu saja. Dan sekarang inilah gincu kita, gincu coklat. Bravo. Oh, saya hampir terlupa. Oh, ya. Ini coklat hati kegemaran saya. Sangat lezat. Mari tuangkan ke dalam gincu. Kita tidak perlukan itu lagi. Dan sekarang kita akan tambah sedikit madu. Begitu sahaja dan tutup. Sempurna. Apa yang kamu buat? Nenek, kenapa nenek perlukan dinamit dalam beg tangan? Sudah dinyalakan. Masukkan ke dalam. Cepat. Yang penting jangan cedera. Baiklah, lebih baik jangan main-main dengan nenek. Susan, giliran kamu. Oh ya, sudah tentu. Begitu banyak benda dalam beg tangan nenek. Saya rasa saya jumpa apa yang saya perlukan. Untuk melakukan ini, cairkan coklat menggunakan pengering rambut. Sekarang tuangkan semua coklat ke dalam botol. Banyaknya. Ya. Mar, dia gonceng dengan baik sekarang. Now that. Dan buang bentuk dari luar. Es botol dari dalam dengan M&M yang berwarna-warni. Dan kita akan sekatan lambang ini di luar. Mari tutup dengan penutup dan saya selesai. Oh, betapa bijaknya awak, Susan. Wow, banyaknya yang telah berlaku di sini. Dan lihatlah labubu itu. Saya rasa saya akan mulakan dengannya. Ia sangat comel sehingga sayang untuk memakannya. Tetapi ia sangat sedap. Oh, wow, lihatlah berapa banyak bola di sana. Biar saya cuba semua bola ini. Saya tak boleh. Ia sangat sedap. Dan lihat itu, ini adalah gincu. Wow, yang coklat. Dan nampak seperti yang sebenar. Sedap. Dan ada juga jeli madu di dalamnya dengan sedikit coklat. Oh, wow, sangat lezat. Dan sekarang lihat botol Coca-Cola coklat itu. Mari kita pecahkan. Oh ya. Lihat itu. Begitu banyak M&M di dalam. Hebat. Tak sabar nak makan semuanya. Sedapnya. Nyum. Kau dah tiba masanya untuk memilih pemenang dan pemenangnya ialah nenek. Saya tak percaya. Saya sangat gembira. Tunggu, saya ada pakaian istimewa untuk perayaan ini. Itu dia, hari yang hebat untuk menjadi diri saya. Mari kita teruskan. Oh, awak di sini? Ais krim saya habis. Baik, jag kan siap. Ama bira perbang sliding with a kidalang bat. Bagi disaris. Sekarang mari kita ambil pengering rambut dan cairkan coklat kita yang cantik dan lezat. Itu sahaja. Baiklah. Lihat kawan-kawan, apa yang saya ada. Kita celup ais ke dalam bekas. Sekarang, saudara Batkin antum saya dari sebelah yang lain. Tambah sedikit sirap dan tutup. Goncang untuk campurkan semuanya dengan baik. Betapa sejuknya bola ini. Lihat itu. Wah, itu sahaja. Ia sejuk. Tangkap, Liv. Oh ya, awak betul.
Ia menyeronokkan. Hei, biar saya goncang juga ya. Tangkap ini. Oh, tidak! Coklat saya! Oh. Ups. Maafkan saya. Baiklah. Saya rasa itu okey. Ambil sahaja. Terima kasih, Quentin. Mari kita buka. Ananis Jumlais Ice Cream ang paling lazat. Ais Warnai Varmit tidak sedih tandingan dalam pusingan ini. Sekarang gulung manisan kita menjadi gula-gula kapas yang cantik. Begitu sahaja. Sekarang saya potong. Jangan lihat pencuci mulut ini. Wah! Hebat! Aduh, apa yang sedang berlaku? Begitu sahaja. Itu dia. Ayo. Sekarang saya akan ambil beberapa serbuk biskut Oreo. Biar saya ambil sedikit susu, isikan, ambil sebatang kayu dan masukkan. Dan sekarang kita bekukan dengan semburan beku. Oh, ya. Katanya ice cream kita yang cantik. Sekarang kita celupkan dalam coklat dan tunggu ia mengeras. Biar saya letakkan ice cream kita di atas pinggan dan saya sudah selesai. Hebat! Bagaimana dengan awak, Liv? Baiklah, saya ada alat istimewa di sini. Mula-mula saya akan letakkan sedikit ice. Kemudian saya akan letakkan penutup di atas dan hidupkan. Dengan cara ini, saya akan dapatkan ais hancur. Sedia. Sekarang saya boleh tambah sebanyak mana sirap yang saya mahu. Easter scarfer jadi misalnya terang manis dan sedap. Biar saya hias dengan taburan di atas dan siap. Baiklah, selamat menjamu selera. Wah, begitu banyak makanan sedap! Lihat sahaja mereka. Dan setiap satunya sangat luar biasa. Biar saya mulakan dengan ais hancur ini. Sangat berais. Wah, One Barrel, Paris Berea, sangat hebat. Sekarang, mari coba ice cream coklat ini. Wow, ini susu Oreo dan coklat. Hebat, saya suka juga. Sekarang, lihat pencuci mulut itu. Biar saya coba. Wah! Ia sama lazat seperti rupanya. Oh, pemenangnya? Pemenangnya adalah pencuci mulut gula kapas. Hooray! Terima kasih, saya menang. Kasih kang buatkan saya coklat panas. Alangkah indahnya. Di mana cerek saya? Oh, di situ. Hebat. Sudah ada banyak coklat panas yang lazat menyejuk di dalamnya. Aroma yang luar biasa. Mari tuangkan ke dalam cawan kita. Sekarang mari kita campur sedikit dan pukul susu kita hingga menjadi buih tebal. Selesai. Sekarang kita letakkan buih susu dalam cawan. Aku hendak dibuat kucing daripada Rick. Versi yang gross ada suon dapurnya. Oh, ya. Yeah. Sekarang mari kita letakkan mata dan muncung. Jangan lupa tentang misai. Ia sangat comel. Adakah kamu nampak itu, Jill? Oh, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya juga mahu memukul susu. Saya akan buihkan semua susu dalam kotak sekaligus. Oh, kenapa ia begitu kuat? Semua susu terbang ke mana-mana. Oh, mari kita tarik susu itu buat sementara waktu. Tetapi, di mana kita boleh dapatkan buih? Oh, ballerina ada sedikit. Mari kita curi.
Begitu sahaja, saya tidak perlukan lebih lagi. Mari letakkan buih susu pada coklat panas. Dan jangan lupa tentang acuan yang saya ada. Ini adalah stensil yang akan saya gunakan. Tunggu! Oh tidak, semuanya tertumpah. Aduh! Yo, kinaik cantik. Saya belum berjaya. Baiklah, saya rasa krim itu patut menyelamatkannya. Betul. Mari kita letakkan krim ini dalam acuan dan sekarang ke dalam peti sejuk beku. Yeay! Wah, Chef, apa yang Anda lakukan? Balerina, berikan saya cawan. Ayo, berikan kepada saya. Saya perlukan. Chef, apa yang awak buat? Jangan sentuh saya. Saya akan bagi awak satu mug besar lagi. Ini, guna yang ini. Bagus. Terima kasih, Balerina. Itulah yang saya perlukan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, jangan sentuh saya. Oh, baiklah. Mari kita mula memasak. Tuangkan koko ke dalam cawan. Kemudian kita perlukan banyak susu juga. Dan kemudian kita sapkan buih susu. Kita bala membuat wajah kucing daripada buih susu. Jangan lupa tentang tugas itu. Hei, baiklah no, saya sudah buat. Hebat. Sekarang jangan lupa tentang marshmallow. Mari letakkan semuanya di atas mug dan panaskan sedikit dengan pembakar. Tentu saja. Bagus. Saya sudah sediakan semuanya. Oh, Jill, adakah itu semua untuk kamu juga? Oh ya, biar saya keluarkan acuan dari peti sejuk dulu. Mari kita keluarkan kucing ini dan ia sudah siap. Oh, baiklah. Mari letakkan di atas buih susu dan ia sudah siap. Rose, coba. Oh, saya sangat dahaga. Mari coba dengan mug besar ini. Ia dihiasi dengan marshmallow di sekelilingnya. Mereka sangat sedap. Mari coba minuman itu sendiri. Sedap. Wah, cawan yang comel. Dan ada kucing berenang dalam coklat. Saya tak sabar nak mencubanya. Wah, siapa strange. Hingga sangat bagus. Apa seterusnya? Betapa berjelirak kan? Minuman ini juga sedap dan kucing di atasnya hebat. Saya telah memutuskan bahawa Balerina menang kali ini. Oh, betul? Hooray. Saya berusaha keras. Terima kasih, Rose. Dan tugas pertama adalah untuk membakar kek untuk saya. Oh, saya faham. Saya sudah mula. Mari kita ambil. Pada mulanya, rasanya agak sedap. Hebat. Saya tahu saus kami boleh selesai sendiri di kek span camp. Dan kemudian kita sapkan sebuah secara rata reti saja. Untuk kuetin lapisan, kemudian kita letakkan krim di sisi dan ratakan juga. Tetapi kek itu mesti, sangat cantik. Bukan sahaja sedap. Kami memotongnya dan membuat bentuk yang berbeza. Sekarang, kami tambah krim lain dan menghias kek seolah-olah ia adalah seekor rama-rama. Oh, cantik. Tidakkah Anda setuju? Oh, sebenarnya saya ada lebih banyak kesan. Lihat itu. Cantik, kan? Sekarang kita hanya perlu masukkan mereka ke dalam kotak begitu sahaja dan apabila dia membukanya, mereka akan terbang keluar. Saya sudah selesai. Bagaimana dengan saya, Nenek? Lihat. Sekarang saya akan tuangkan coklat yang lazat ini ke atas kek ini. Sangat sedap. Kami letakkan di seluruh kek seperti itu. Sempurna. Dan sekarang aku biar awak kek span berwarna hijau supaya yang kelihatan seperti rumput. Di sini itu tasik dan awak menjadi gunung berapi yang berapi berimai kedurian kit kimia yang baik. Ya, I'm actually campur ini bahan khas. Supaya saya mempunyai gunung berapi yang meletup. Oh,
itu agak bagus. Sayang, kamu melakukannya dengan baik. Oh, ini reaksi pertama. Kami tuangkan semuanya, jadi di situ kita ada lava. Oh, ya, hebat. Nampak sangat realistik. Oh, kamu buat kerja yang hebat, cucu. Oh, wow. Lihat itu. Menteri biren dengan gunung berpigo, saya hampir siap dengan karya agung saya. Saya tambah beberapa hiasan dalam bentuk unicorn seperti itu. Tambah sedikit krim sebagai kehijauan dan beberapa bunga untuk hiasan. Sertasnya nikel mama sentun akhir. Kita akan isi acuan dengan coklat biru. Mari tambah sedikit kilauan kuning dan saya selesai. Ini dia. Wah, kek ni sungguh menakjubkan. Saya tak sabar nak mencubanya. Wah, lihat kek 3 tingkat ini. Wah, lihat air terjun itu. Ia kelihatan hebat. Biar saya cuba kek itu sendiri. Dan ia berwarna pelangi di dalam. Sangat sedap. Oh ya. Sekarang, mari kita buka kotak rama-rama ini. Wah, kesan khasnya hebat. Dan kek itu sendiri adalah rama-rama juga. Oh, biar saya rasa. Ia sangat sedap. Dan lihat kek gunung berapi itu. Ia kelihatan sangat realistik. Sekarang saya akan cuba kek itu sendiri. Saya tidak suka strukturnya, tetapi saya rasa rasanya okey. Dan pemenangnya adalah chef. Oh, saya tahu saya akan menang. Saya seorang profesional selepas semua. Membuat burger yang lazat untuk saya. Senang sahaja. Oh, saya tak tahu apa-apa tentang burger. Saya suka burger. Saya mungkin akan makan ini sendiri. Masa untuk mula memasak. Ini masa untuk saya menang. Hei, itu tomato saya. Anda tak boleh ambil begitu sahaja. Cucu perempuan saya bukan saja akan dapat burger yang lazat, tetapi juga burger yang sangat sihat. Tomato, bawang, timun. Saya tak perlu sebarang daging. Anda tahu, ia benar-benar tidak baik untuk Anda. Tidak lebih teruk daripada masakan Anda. Perkara utama ialah memasak dengan penuh kasih sayang. Kemudian burger sihat saya bukan sahaja sihat, tetapi juga lazat. Inilah maksud saya dengan pemakanan sihat. Tiada makanan ringan kamu. Bahkan hantu di ladang pun tidak makan rumput sebanyak itu. Saya tak percaya kamu akan beri itu kepada cucu kamu. Apa guna burger tanpa burger sebenar? Itu bahagian paling penting. Kemudian yang Anda perlukan hanyalah sedikit keju dan sos. Saya sudah terliur. Bawang bodoh. Siapa yang datang dengan idea untuk meletakkan ini pada burger? Oh, air. Saya tak boleh masak apa-apa. Jangan kecewa. Ini, ambil sekeping coklat. Sepapan coklat? Itu sahaja. Itu idea yang hebat. Kenapa masak burger biasa bila saya boleh buat ia manis dan berperisa coklat? Ini akan jadi sangat hebat. Tinggal sedikit lagi coklat. Wah, ini akan jadi burger coklat paling hebat yang pernah Anda lihat. Dan ceri di atas kek ini adalah sirap coklat ini. Menjadikan burger saya kelihatan menakjubkan. Wow! Saya tak pernah lihat burger coklat sebelum ini. Saya rasa ia akan jadi sangat sedap. Ini hebat. Mari lihat apa yang akan berlaku seterusnya. Hei, mana Patty? Apa saya ini? Kambing di ladang. Tidak terlalu sihat rasanya. Burger macam ini tidak membuatkan mood saya baik.
semua. Tapi yang ketiga ini benar-benar pesaing hebat. Burger ini kelihatan jauh lebih keren. Sedap. Sesuai sekali untuk makan tengah hari yang sempurna. Yang mana satu burger patut saya pilih? Yang manis atau yang mengenyangkan? Tidak. Sebenarnya, saya lebih suka yang manis. Ia lebih asli. Woohoo!